Baik, insyaAllah kita pagi ini sambung surah yang baru. Surah yang baru iaitu surah Al-Qasas. Al-Qasas. Kita mungkin sampai ayat ke-8 lah untuk tafsirnya, ataupun ayat ke-9 lah insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Sadaqallahul Azim. Okay, baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita masuk kepada surah yang baru. Jadi surah ni dia temanya lebih kurang surah yang sebelum ni lah. Iaitu masih lagi dalam tema menceritakan tentang mengajak manusia kepada tauhid dan juga menentang perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi surah Al-Qasas ni dimulai dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, ataupun dia banyak cerita tentang Nabi Musa lah alaihi wassalatu wassalam dan Fir'aun. Okey, baik. Jadi surah ni dimulai dengan apa tuan-tuan? Dimulai dengan Ta Sin Mim. Ni kita selalu sebutlah ni huruf muqatta'ah. Maknanya dalam Quran ada huruf-huruf yang hurufnya huruf bahasa Arab, tapi dia terputus dari sudut makna. Dia tidak memberikan makna lah. Jadi apa hikmah dia di zaman Nabi ni sallallahu alaihi wasallam? Orang Mekah yang duk rasa mereka ni hebat dalam bahasa Arab, duk rasa mereka ni adalah penyair dan ahli bahasa Arab, rasa tertariklah dengan Nabi ni. Sebab ada apabila Rasulullah bacakan ayat ni, jadi mereka rasa tercabar.
Sebab takkan ada bahasa Arab yang kami tak faham. Takkan ada perkataan Arab yang kami tak faham. Jadi apabila Rasulullah baca Tasim, hurufnya huruf Arab tapi tidak memberikan makna. Jadi salah satu kata para ulama antara hikmah dia ialah untuk tarik perhatian lah dalam dakwah. Jadi orang Arab ni rasa apa Muhammad nak cakap ni? Apa bahasa, apa mesej dia daripada huruf dan perkataan ini? Itu Tasim Mim itu. Ulama khilaf tentang makna dia, tapi kebanyakan para ulama tidak memberikan makna. La ya'lamuhu illallah, tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatul kitabil mubin. Demikian itu kami membacakan ini ayat-ayat Al-Quran yang jelas daripada Allah. Jadi ceritanya adalah nak mula cerita ni dalam surah ini ialah cerita tentang Fir'aun. Fir'aun ialah karakter pemimpin politik yang zalim, yang diktator. Allah mulakan cerita itu dengan Al-Kitab, dengan Al-Quran. Nak beritahu bahawa mesej yang menjadi dasar dalam pentadbiran, pemerintahan, komunikasi dengan masyarakat mesti bermula daripada Al-Quran ataupun mesti mengambil inspirasi daripada Al-Quran. Sebab itu disebut kat sini tilka ayatul kitabil mubin. Al-Quran itu, ini adalah Al-Quran yang merupakan kitab yang jelas. Al-mubin itu maknanya jelas. Sifat Al-Quran itu kalau cerita sesuatu jelas. Kita kalau komunikasi ni antara jelas dengan tak jelas, yang tak jelas ni mungkin boleh menimbulkan banyak sangkaan, boleh menimbulkan banyak ketakutan, boleh menimbulkan banyak prasangka. Tapi kalau komunikasi bahasa dan penyampaian itu jelas, maka dia menimbulkan keyakinan. Jadi Allah nak beritahu cerita ini disampaikan oleh Al-Quran yang dalam keadaan yang jelas. Maka kita kena mengambil iktibar. Allah mulakan dengan wahyu. Al-Quran ini maknanya merujuk kepada wahyu. Sebab wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti nak masuk cerita Fir'aun dan Musa ni, kamu kena faham bahawa pentadbiran kamu ni mesti berasaskan kepada Al-Kitabil Mubin, kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh berdasarkan perkara yang lain. Tilka ayatul kitabil mubin. Allah mulakan dengan dasar utamanya ialah Al-Quran. Dasar sejarahnya ialah Al-Quran. Dasar pentadbirannya ialah Al-Quran. Natlu alaika min naba'i Musa. Kami membacakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian. Min tu maknanya litaba'id. Min tu maknanya sebahagian lah. Artinya surah ataupun cerita Nabi Musa ni dia berselerak dalam Quran. Dia ada di tempat yang berbeza. Jadi dalam surah ni adalah sebahagian daripada cerita itu. Naba' ni maknanya kisah yang besar, kisah yang agung. Allah nak beritahu sejarah. Artinya sejarah ni salah satu daripada elemen penting dalam kepimpinan masyarakat. Elemen penting dalam menjadi seorang Islam, keterikatan dengan sejarah. Hatta Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam kata Al-Quran, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq." Untuk bekal kepada Rasulullah ni, sebab kisah ni diturun dekat Mekah. Waktu tu Nabi tak pindah lagi dekat Madinah. Artinya Nabi belum ada pengalaman untuk komunikasi dakwah dengan orang-orang Bani Israel ni. Tapi Allah bekalkan lebih awal lagi sebab dalam ini ada pengajaran tauhid, iman. Asas dasar itu walaupun ceritanya cerita Bani Israel. Jadi Allah bekalkan kepada Rasulullah cerita kisah sejarah itu. Jadi sama juga kita. Kalau kita nak perjuangkan apa-apa, kalau kita nak menyampaikan dakwah apa-apa, hatta dalam ilmu pun, kalau tuan mengaji ilmu tauhid, ilmu sirah, ilmu hadis, ilmu fiqh, kesemua ilmu tu dia ada sejarah dia. Sejarah penulisan dia, sejarah ulama dia, sejarah ilmu, perkembangan ilmu. Jadi sejarah tak boleh lari daripada kehidupan kita.
Jadi Rasulullah pun dibacakan oleh Allah Ta'ala min naba'i Musa, sebahagian daripada kisah-kisah sejarah Musa dan Fir'aun. Natlu tu maknanya dibacakan secara teks, tilawah. Maksudnya bukan sembang-sembang umum, dia mesti ada resource, mesti ada rujukan yang tekstual. Kita sekarang ni nak benda yang kontekstual, benda yang bersifat konteks tak boleh berlaku melainkan ada teks. Contoh orang cerita kat kita, apa konteks dia? Ni dalam konteks apa? Konteks tu baguslah nak faham maksud dia, tapi mesti ada teks supaya keaslian mesej itu terpelihara. Maka Allah sebut natlu. Natlu ni daripada perkataan tilawah. Cerita Nabi Musa dan Fir'aun ini mesti berasaskan teks yang tepat, sumber ilmu yang tepat, sebelum melihat kepada konteks. Sebab nak tafsir kepada konteks, kita kata nak faham konteks mesti berdasarkan teks dulu. Jadi Quran itu datang dengan teksnya. Natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq, dengan kebenaran. Cerita tu bukan setakat cerita yang benar, tapi disampaikan dengan kebenaran. Jadi ada dua benda yang meyakinkan dalam 3 ayat pertama ni. Yang pertamanya, Quran itu jelas penyampaiannya. Kita kalau orang bercakap jelas ni, yakinlah kan, paling kurang kita faham, paling kurang benda tu sampai, mubin. Yang kedua, bukan setakat jelas, Quran kata bil haq. Cerita ni aku cerita pun jelas, tapi cerita ni pun cerita yang betul, yang benar. Jadi makin menambahlah sepatutnya keyakinan kita kepada Al-Quran. Ya Allah sebut bil haqqi liqaumi yu'minun. Jadi bagi orang beriman, jangan bimbang, sebab Quran pertamanya sampaikan kepada kamu cerita yang secara jelas. Jadi kamu boleh faham. Tak perlu nak complicated sangat. Yang kedua, ceritakan dengan cara yang betul, kebenaran. Maka sepatutnya menambah keyakinan kita tadilah. Liqaumi yu'minun, kepada kelompok yang beriman. Okey dah, kemudian Allah masuk kepada cerita dia. Ini cerita waktu background story-nya, kalau kita nak imagine-nya adalah bermula waktu Nabi Musa kecil. Maksudnya kita kena balik kepada sosial masyarakat, keadaan politik. Sama juga kalau tuan-tuan mengaji sirah ulama. Contoh kita duk mengaji sejarah Al-Imam Syafi'i. Ulama akan tulis macam mana, apakah sosial masyarakat, keadaan politik, keadaan ekonomi yang menumbuhkan ulama macam Imam Syafi'i itu. Mesti tokoh-tokoh yang hebat ini mesti ada latar masyarakat yang membentuk ketokohan mereka itu. Jadi sekarang ni nak masuk kepada Nabi Musa. Jadi sebelum nak tengok kehebatan Nabi Musa, mesti diceritakan apakah yang sedang berlaku waktu bagi dia kecil tu. Okey, baik. Ini keadaan politiknya. Inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum. Allah mulakan dengan cerita tentang Fir'aun. Fir'aun ni sebenarnya dia bukan seorang. Fir'aun ni macam gelaran kepada pemerintah. Sebab tu Fir'aun dia ada makna am, ada makna khas. Kalau dalam konteks ayat ni dia rujuk kepada raja zaman Nabi Musa itulah. Tapi mesej Al-Quran bukan kepada raja tu. Mesej Al-Quran kepada sifat kefir'aunan, Fir'aunism yang ada pada pemerintah itu. Jadi apa cerita Fir'aun itu tuan? Inna fir'auna 'ala fil ard, kata Al-Quran. Sesungguhnya Fir'aun ni telah, ala ni tinggi, berbuat sewenang-wenangnya disebabkan kedudukan yang tinggi tadi, melakukan kezaliman. Okey, apa keyword kepada ayat nombor 4 ni? Kalau tuan-tuan nak tulis keyword dia adalah pecah perintah. Macam pernah dengar kan? Pecah perintah. Ini dalam politik lah, dalam pentadbiran. Jadi Fir'aun menggunakan strategi yang sama untuk mengukuhkan kedudukan dia
dengan menggunakan gaya pentadbiran pecah perintah. Dia akan pecahkan masyarakat dia dan akan ada kumpulan yang menyokongnya dan kumpulan yang tak sokong dia tu dia akan hapuskanlah. Itu maksud dia. Jadi Allah cerita inna fir'auna ala fil ard. Fir'aun disebabkan kedudukannya yang tinggi, yang sombong, posisinya yang tinggi dalam masyarakat. Ala ni tinggilah. Tapi ala ni juga dengan makna melakukan kezaliman disebabkan kedudukan yang tinggi tadi. Fil ard. Apa dia buat? Wa ja'ala ahlaha syi'an, dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Syiah ni maknanya kumpulan. Dan kita duduk dengar Syiah kan. Syiah ni maknanya dia pecah dan perintah menjadikan rakyat dia tu ialah kepada beberapa kumpulan. Kita kalau nak pecahkan orang ni mudah. Kita tuduh orang ni, kita letak apa lagi? Kita letak dadah dalam kereta dia. Kita pergi bakar rumah dia. Kita pergi buat macam-macam. Jadi hawa biru masyarakat ni, maka barulah kita sampaikan, kita selesaikan masalah. Contoh, jadi ada unsur begitu. Pertamanya dipecahkan masyarakat dia. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Akhirnya rakyat dia, masyarakat dia berpecah belah. Kemudian apa yang dia buat? Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dan apabila berpecah tadi, ada kumpulan yang paling lemah sekali, minoriti ataupun kumpulan yang tidak bersamanya, yastad'ifu ta'ifatan. Dia melemahkan, dia menindas golongan daripada mereka Bani Israel. Tuan-tuan cuba kena bayang macam ni. Zaman ni, kalau kita baca kisah-kisah ni, kalau kita duk jumpa Bani Israel tu, jangan duk bayang Israel dekat Palestin tu. Bani Israel pada zaman ni kira orang Islam lah. Orang Islam. Sebab waktu tu pemerintahan Fir'aun tu dia buat naya pada orang Islam, yakni Bani Israel. Bani Israel menjadi mangsa kezaliman waktu tersebut. Yang dominan dalam pentadbiran itu, yang support kepada government itu, kepada kerajaan itu ialah kelompok Qibti, orang Mesir asal, daripada orang Afrika ni, yang kulit-kulit gelap ni, Qibti. Itu Qibti inilah yang support, masyarakat support kepada kerajaan Fir'aun. Yang ditindas itu ialah Bani Israel yang merupakan orang-orang yang beriman. Sebelum Nabi Musa pun orang Bani Israel ini dah beriman kepada Allah pun. Cuma kemudianlah baru dia menyeleweng, dia lari, dia menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Tapi kalau sebut Bani Israel ini, maknanya kita kena bayang orang Islam zaman tu yang ditindas. Okey, baik. Apa dia buat? Apa yang dia buat kepada Bani Israel itu? Yuzabbihu abna'ahum, menyembelih anak-anak lelaki mereka, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan anak-anak perempuan mereka tadi. Innahu kana minal mufsidin. Sebab apa? Orang Qibti zaman tersebut ni, dia orang duk berkhidmat pada Fir'aun. Dia ni duk dengar daripada Bani Israel ni cerita zaman Nabi Ibrahim dulu. Zaman Nabi Ibrahim pernah masuk ke Mesir. Dan waktu Nabi Ibrahim masuk ke Mesir ni, isteri dia, Sarah tu pernah kena tangkap. Pernah nak dijadikan gundik. Waktu ditangkap zaman Nabi Ibrahim tu, ni cerita yang orang Qibti duk dengar daripada Bani Israel tu lah. Mungkin waktu dia duduk Bani Israel ni ramai duk jadi hamba lah waktu tu. Jadi dia cerita kisah ni. Jadi apabila Nabi Ibrahim pernah masuk ke Mesir, dia tangkap isteri dia oleh raja yang zalim pada waktu tersebut. Jadi Nabi Ibrahim pernah doa. Nabi Ibrahim doa kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim sebut, insya-Allah akan lahir daripada bangsa kamu ni, Bani Israel, seorang lelaki yang akan menghancurkan kerajaan kamu, kerajaan Mesir, kerajaan Qibti tadi. Jadi kisah tu tersebar sampai ke istana, sehingga menimbulkan ketakutan kepada Fir'aun tadi. Artinya pernah berlaku dalam sirah bahawa ada seorang Nabi Ibrahim doakan akan muncul
kumpulan ataupun seorang lelaki yang akan hancurkan kerajaan Mesir. Itu yang menjadikan dia takut. Akhirnya dia perintahkan yuzabbihu abna'ahum. Sembelih semua, bunuh semua yang anak-anak lelaki tadi. Wa yastahyu nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Okey, baik. Kalau kita nak tambah cerita sikit lagi, waktu tersebut asalnya dia kena bunuh tiap tahun bunuh. Ada saja anak lelaki bunuh. Cuma tuan bayang, orang Bani Israel zaman tu ramai jadi hamba. Yang ditindas ni apabila ramai jadi hamba. Jadi yang dia buat kerja kuli ni kan, duk angkat barang, sapu sampah, buat bangunan Bani Israel lah. Tiba-tiba ramai yang laki-laki ni kena bunuh. Siapa nak buat kerja? Jadi orang-orang aktiviti ni pergi mengadu kepada Firaun. Dia kata, wahai Firaun, kalau kamu pergi bunuh semua Bani Israel ni yang duk jadi hamba, susah tak nak buat kerja, katakan kami nak buat kerja. Sebab selama ni yang duk buat kerja, yang duk khidmat ni, yang duk buat servis ni adalah Bani Israel tadi. Maka akhirnya Firaun tadi dia tukar polisi dia. Dia kata daripada kita bunuh anak lelaki tadi, maka dia tukar, dia kata kita gilir setiap tahun. Maka daripada keputusan untuk bunuh anak lelaki tadi, akhirnya dia berubah kepada gilir. Ada tahun yang dibunuh, ada tahun yang tidak dibunuh. Sebab tu sebahagian riwayat kata ada tahun yang tidak dibunuh lah. Okey, baik. Innahu kana minal mufsidin. Termasuk di kalangan orang yang melakukan kerosakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak memberikan kurnia kepada orang-orang yang ditindas itu di Mesir, yakni orang-orang Bani Israel, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Maksudnya Allah nak beritahu bahawa orang yang ditindas secara sunnatullahnya kemudian nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Orang yang mudahnya susah, ke depan nanti Allah akan angkat disebabkan kesusahan itu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Taala dalam ayat ke-6. Kita sampai ayat ke-8 pagi ni insya-Allah. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Kata Allah Ta'ala, kami teguhkan kedudukan pentadbiran mereka ni dan wa nuriya fir'auna wa haman, dan kami memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tenteranya dan apa yang selalu mereka takutkan kepada mereka. Jadi sekarang ni Allah mula nak tunjuk apakah kesan daripada ketakutan mereka tadi. Allah nak tunjukkan ketakutan kepada mereka tadi. Wa numakkina lahu ni maknanya Allah yang memberikan keteguhan pentadbiran, tamkin. Kestabilan dalam politik itu adalah hasil daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak beritahu sebagaimana aku boleh kekalkan, stabilkan sesuatu pentadbiran politik, maka Allah juga boleh hancurkan sesuatu pentadbiran ataupun kerajaan itu. Wa numakkina lahum fil ard. Allah gunakan perkataan numakkina. Numakkina ni maknanya kami yang berikan dahulu kedudukan dan kestabilan kepada mereka tadi untuk tunjukkan sesuatu. Li sababin, kerana sebab, bukan kerana Allah sayang pada mereka, tapi Allah kekalkan untuk tunjukkan kezaliman mereka, untuk tunjukkan ketakutan mereka, untuk mereka makan daripada hasil yang mereka tanam sendiri. Itu maksud dia. Makanu yahzarun. Apa yang takut tu? Okey, Allah masuk pada ayat yang ke-7. Okey. Dah mula dah. Sekarang ni kita bagi tahu Firaun dah tukar polisi tadi. Pembunuhan kepada anak lelaki itu dah berlaku secara gilir-gilir. Setiap ada tahun yang dibunuh, ada tahun yang tidak dibunuh. Jadi caranya diperintahkan kepada tentera-tentera dia untuk pantau. Pergi ke kampung-kampung. Ataupun dan juga diperintahkan kepada bidan-bidan ni lah yang nak sambut orang beranak ni, orang nak bersalin ni. Supaya check, buat catatan siapa yang lahirkan anak lelaki dan sebagainya.
Jadi benda itu menimbulkan ketakutan di kalangan ibu-ibu dan juga masyarakat Bani Israel. Macam kita sebut tadi, tuan-tuan kena bayang, Bani Israel ni maknanya orang Islam lah pada waktu tersebut yang menjadi minoriti, kelompok yang tertindas. Apa cerita dia? Okey, Allah mula fokus kepada ada satu rumah yang duduk kat Mesir tu, yang duduk dekat sungai ni tu, ada satu rumah kat situ. Rumah tu adalah rumah kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah pergi ke situ. Sampai kat situ, Allah Ta'ala sebut, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ayat ini perlu dibaca dengan konteks masyarakat, psikologinya sedang berada dalam ketakutan. Terbayang ibu-ibu pada waktu tersebut, wanita-wanita pada waktu tersebut sedang berada dalam, kita kata, politik ketakutan, politik yang menimbulkan ketakutan. Sebab tu diktatorship ni, salah satunya cara orang-orang diktator memerintah ini, dia menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dia. Maka apa Allah Ta'ala, macam mana Allah legakan ketakutan itu? Macam mana Allah legakan ketakutan itu kepada ibu Nabi Musa alaihi salam? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan, wahyu kat sini dengan makna kami ilhamkan kepada ummi Musa untuk fokus pada menyusu, tak payah fikir. Sebab tu salah satu benda yang kita kena buat kalau kita duk overthinking dan takut ni, kita buat kerja. Nak apa kita kata, nak tangani kita punya ketakutan, kebimbangan itu, Quran mengajar macam mana Allah bagi tahu kepada Nabi Musa, an ardi'i. Kau fokus, kau nyusu je. Tak perlu fikir sangat. Nyusu je, apa-apa ready, tetapi kau kena fokus kepada anak kamu. An ardi'i. Fokus. Sebab tu kalau kita duduk saja ni banyak fikir kan. Banyak bimbang, takut. Jadi secara psikologinya, salah satu cara nak tangani ketakutan itu, kita buat kerja lah. Pergi masak ke, ataupun buat preparation ke. Ada tindakan-tindakan yang boleh mengurangkan ketakutan itu. Boleh melegakan kesakitan dan juga kebimbangan itu. Jadi itulah yang diilhamkan kepada Allah, kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Jadi ilham tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khifta alaihi fa alqihi fil yam. Kemudian Allah memberikan solusi alternatif. Jadi orang yang apabila dah tenang tu, barulah kita boleh fikir kepada solusi tadi. Kalau kita duk takut, duk bimbang, tak boleh nak buat keputusan. Jadi tenang dulu, buat sesuatu dulu, tenangkan kamu, fokus kepada anak tadi. Apabila dah tenang, maka Allah berikan alternatif persediaan macam mana nak selamatkan anak tadi. Jadi kata Allah Ta'ala, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Diriwayatkan bahawa ibu Nabi Musa ni rumahnya berdekatan dengan sungai Nil. Maka kata Al-Quran, dan jika engkau bimbang, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih. Jadi dia letak dalam satu bekas kotak ataupun besi tu. Bukanlah besi, maksudnya satu kotak letakkan Nabi Musa. Asalnya mak Nabi Musa ni dia letak tali lah. Dia ikat, dia letak tali, dia letak tali. Dia plan kalau askar datang, kalau tentera ataupun orang Firaun datang, dia akan lepaskan anak dia akan pegang tali itulah, ataupun dia ikat dekat mana-mana. Itu plan asal dia. Akhirnya apabila berlaku benda tu, tak ingat pada tali itu, ataupun tak ikat tali itu, akhirnya terlepaslah Nabi Musa alaihi salam. Itu cerita kemudian. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala takhafi wala tahzani. Dan Allah berikan lagi motivasi kepada ibu. Ini Allah nak beritahu bagaimana sumbangan besar seorang wanita kepada perjuangan dakwah, menyelamatkan Nabi Musa, peranan yang besar seorang ibu. Kalau tuan baca dalam kisah para ulama' ya, kebanyakan para ulama' yang duk hebat ni, Al-Imam Syafi'i, imam-imam yang lain ni, Al-Imam Al-Juwaini, anak murid guru kepada Al-Imam Al-Ghazali, kebanyakan ulama'-ulama' hebat ni sebenarnya datang daripada mak dia. Cara mak dia jaga. Pemakanan dia, tarbiyah mak dia,
Macam mana seorang ibu tu dia boleh memberikan kesan yang besar kepada pendidikan menghasilkan seorang ulama. Ni selingan lah kan. Mak kepada Al-Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini ni adalah imam besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Juwaini ni, dia mak ayah dia ni, dia kata, dia tak bagi anak dia makan kat luar. Jadi anak dia ni tak boleh makan daripada makanan luar. Kalau ada makanan luar, kenduri ke, tak boleh, mesti daripada masakan daripada rumah tadi. Jadi yang mesti hasil daripada benda yang betul-betul dipastikan halal dan thayyiban untuk anak dia tadilah. Okay, baik. Jadi sama juga ini. Ibu mengambil peranan yang penting, tapi mesti keadaan ibu tu mesti ada support emosi yang betul. Jadi Allah beritahu wala takhafi wala tahzani. Mesti ada support emosional kepada seorang wanita tadi untuk dia membuat keputusan dalam menjaga anak dia tadi. Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya di kalangan seorang rasul. Itu cerita dia. Jadi apabila ibu Nabi Musa tu dah tahu anak dia lelaki, maka akhirnya Allah mengilhamkan beberapa keadaan dan juga ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Okey, ayat terakhir tuan-tuan pada pagi ni, kata Allah Subhanahu wa taala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ni. Jadi ayat ke-8 ni lah nak cerita apa punca Allah kekalkan puasa tadi. Dalam ayat 6 Allah beritahu Allah kekalkan kestabilan politik Firaun tu dengan purpose, dengan tujuan. Lepas tu kita kena faham, kadang-kadang ada orang yang memerintah dengan zalim ni, ketahan lama pemerintahan dia, mesti ada sebab. Sunnatullah dia. Allah nak tunjukkan sesuatu. Apa dia? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Akhirnya maka dipungut oleh keluarga Firaun. Kalau kita duduk mengaji fiqh ni, ada satu bab perbincangan luqatah. Kalau tuan-tuan mengaji lah fiqh, kan ada kelas fiqh kat sini kan. Luqatah ni maknanya benda tercicir. Contoh kita jumpa barang, apa hukum dia? Kita jumpa barang kan, ulama bincang lah. Ada ulama kata kena isytihar dulu. Maksudnya kita kena umum dulu. Kalau kita jumpa kawasan masjid, kita kena umum lah dekat masjid ataupun kejiranan setempat ni, kita jumpa barang tu. Kalau dah lepas tahun, barulah kita boleh pakai ke, boleh ambil ke. Sebagai contoh lah, nak kata faltaqatahu tu daripada perkataan luqatah. Artinya kita jumpa benda yang berada di jalanan. Jadi sama juga Nabi Musa ni, faltaqatahu, apabila anak sungai itu mengalir dekat dengan istana Firaun, maka ahli keluarga Firaun ni nampak anak tadi. Dan baik Nabi Musa ni tuan-tuan, antara persamaan dia dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni handsome kan, cantik. Kita kata muka tu tampan. Nabi Musa ni alaihissalam, Allah jadikan dia cantik waktu dia baby. Allah sebut dalam Quran, fa'alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Allah campakkan pada muka Nabi Musa tu, kalau orang tengok, Allah budak ni cantik betul, comel, rasa sayang. Fa'alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Allah sebut, Allah campakkan pada muka rupa paras baby Nabi Musa tu waktu dia kecil tu, wajah yang indah. Tapi baby ni semua comel kan. Tapi nak kata lebih pada baby-baby yang lain lah. Itu kelebihan Nabi Musa. Jadi oleh kerana itulah apabila isteri kepada Firaun ni dipegang tu, Allah cantiknya. Dan ada riwayat kata bukan setakat isteri dia, Firaun kata cantik juga baby ni. Maknanya Firaun tu terkagum dengan, macam mana bahasa dia, kecomelan ataupun keindahan wajah bayi Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya isteri dia tu pun minta kepada suami dia Firaun tadi untuk dia jaga, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Jadi walaupun terpaksa break the rule lah, terpaksa langgar polisi dan
pentadbiran sendiri yang sepatutnya pada tahun itu, kata para ulama, itu adalah tahun dibunuh bayi-bayi lelaki, tetapi tidak dilakukan kepada Nabi Musa. Sedangkan mereka dah tahu ni bukan orang Qibti, sebab orang Qibti ni dia kulit gelap sikit, orang Bani Israel ni dia cerah sikit. Jadi kita tengok bayi tu, ini bukan baby kita ni. Jadi mereka dah boleh cam tu bayi ni adalah di kalangan anak orang Bani Israel yang pada waktu tersebut Bani Israel ni kebanyakannya adalah hamba-hamba, pekerja-pekerja. Dia ada kulit yang cerah sikit, akhirnya mereka dah boleh tahu itu ialah di kalangan Bani Israel. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyakuna lahum aduwwan wa hazana, dan Allah takdirkan sedemikian untuk kelak nanti Nabi Musa menjadi musuh dan menjadi kesedihan kepada Firaun. Maknanya orang yang menjatuhkan Firaun itu datang daripada istana dia sendiri, datang daripada didikan dia sendiri, apa yang dibesarkan oleh istrinya dalam istana Firaun itu sendiri. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun dan Haman ni adalah orang kuat Fir'aun. Wa junudahuma kanu khati'in. Dan tentera-tenteranya termasuk di kalangan orang yang salah, orang yang bersalah, orang yang melakukan kesilapan. Mereka melakukan kesilapan yang besar. Jadi ini nak beritahu keadaan-keadaan sebelum kita masuk kepada kisah Nabi Musa AS, macam mana suasana politiknya, suasana masyarakatnya, yang mana diperintah oleh seorang pemerintah yang pecah perintah. Kita sebut dalam ayat yang keempat tadi, dia pecah, dia perintah, yang lemah ditindas, dan akhirnya menimbulkan ketakutan politik, yang menimbulkan, kita kata, menciptakan ketakutan kepada masyarakat, dan akhirnya dia melakukan kezaliman disebabkan kuasa yang dia ada tadi. Maka Allah nak tunjukkan perkara itu, Allah mengekalkan kuasanya, memberikan sedikit kestabilan, beri waktu sedikit. Dalam ayat yang ke-6 itu, numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'aun, untuk Allah tunjukkan sesuatu nanti. Dan akhirnya Allah ceritakan macam mana kita kata sejarah perjalanan untuk menimbulkan ketakutan itu bermula daripada ilham kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Dan kita belajar juga macam mana Allah Subhanahu wa taala meredakan, memberikan sedikit motivasi dan cara untuk kurangkan ketakutan itu. Dan wanita yang nak jadi hebat ni perlukan support system. Dan Allah beritahu macam mana support yang Allah berikan kepada ibu dia. Pertamanya Allah perintahkan untuk terus menyusu, kena ada tindakan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu solusi macam mana cara nak buat. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi, wala takhafi wala tahzani, mesti ada pujukan lisan. Orang perempuan ni kena cakap, kan? Kalau tak cakap tak boleh, kan? Orang lelaki ni tak cakap banyak, jadi mesti ada perkataan yang jelas untuk dia dengar. Okey, jangan sedih, wala takhafi wala tahzani, jangan takut. Jadi support sistem daripada Allah Ta'ala itulah memberikan kekuatan kepada ibu Nabi Musa, dan akhirnya menjadi sumbangan ataupun sebab kepada kemudian nanti adalah dakwah dan juga kita kata menimbulkan ketakutan kepada Firaun dan Haman dan pengikut-pengikut Firaun nanti, insya-Allah. Okay, baik tuan-tuan, kita berhenti dulu setakat ayat yang ke-8 pada pagi ini. Alhamdulillah kita dah masuk sedikit dalam surah Al-Qasas, dan kita sambung pada kesempatan yang akan datang, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa 'amalana min ar-riya' wa alsinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyanati ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.